Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas Pendidikan Seni Visual tahun 2, Unit 5, Bersukan Badan Sihat. Hari ini kita akan belajar tentang teknik gosokan. Apa itu gosokan? Gosokan ialah teknik memindahkan kesan permukaan suatu bahan ke atas kertas. Terdapat pelbagai bahan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan kesan gosokan di sekeliling kita. Antaranya ialah raket. Selain itu, jaring, dan yang ketiga ialah alas kaki. Apakah cara untuk menghasilkan kesan? Ya, kita boleh gunakan teknik gosokan untuk mendapatkan kesan yang kita inginkan. Antaranya ialah garisan zigzag. Yang kedua, garisan titik-titik. Yang ketiga, garisan lurus. Yang keempat, rupa segitiga. Dan yang terakhir, rupa segi empat. Mari semua kita buat aktiviti.